Kalau korang perasan beberapa hari yang lepas saya ada cerita buat video review pasal plan internet daripada telco baru pada tahun 2026 ni yang dinamakan Eastel. Dan yang menarik tentang Eastel ni, dia punya plan internet, dia punya rangkaian adalah rangkaian yang dinamakan U-Mobile. Saya sangat tertarik lah telco ni masa tu. Okay, dia macam ni kebanyakan telco sekarang yang tumpang line yang dipanggil MVNO, Mobile Virtual Network Operator, kebiasaannya banyak tumpang line Celcom Digi. Okay, Celcom Digi dah satu telco besar yang ada pencawang sendiri kan. Dia orang dah gabung, dia orang punya line memang besar gila, memang luas gila dalam Malaysia, number one dekat Malaysia. Dan bila dah bergabung macam tu, telco-telco yang tumpang lain, ada beberapa telco seperti TuneTalk ataupun Halo Telco, One XOX, lepas tu ada Red One, lepas tu ada B1, lepas tu ada macam Yudu tu ada lagi orang pakai SIM card Yudu walaupun dia dah tutup company. Tahu lah macam mana dia pindah ke company baru ke nama macam mana tu, saya tak info lagi yang tepat. So itu semua telco-telco yang korang guna tu, dia benda yang sama juga, perbezaan pada plan dan offer, tapi tetap sama dengan rangkaian Celcom Digi. Maka wujudnya Eastel ni, dia memberikan satu keunikan baru bila guna line U-Mobile. Dan untuk pengetahuan korang kan, U-Mobile ni dia memang pencawang sendirilah kan, infrastruktur sendiri. Dan nak kata meluas ni, taklah meluas mana, tapi ada certain kawasan yang dia okey, ada yang tak okey lah. Kalau nak dibandingkan dengan Celcom Digi, memang Celcom Digi paling meluas dalam Malaysia. Dan kemudian dalam tahun ni juga kan, korang kalau jumpa ada berita menyatakan tentang U-Mobile dapat kontrak untuk membangunkan infrastruktur 5G untuk fasa yang kedua. Second batch punya 5G. Jadi dia dapat apa tau? Dia dapat kelebihan 5G dekat situ. Sama ada dia akan sewakan kepada telco lain ataupun dia guna untuk diri sendiri, tu saya tak tahulah. Tapi rasanya sewa kan. Boleh balik modal ke? Berapa lama dia nak balik modal So korang dapat idea tak dekat situ? Bila wujudnya SIM card baru pada waktu-waktu 5G fasa kedua, dia memberi korang peluang untuk menggunakan SIM card, menggunakan telco yang mempunyai rangkaian yang masih stabil sebab belum ramai pengguna. Dia punya jalan cerita ni kan, sekarang orang tak ramai guna line cun. Tapi kalau makin lama makin ramai pun line tak okey. Tapi why not, sebagai seorang pengguna, benda tengah cun korang boleh pakai. Dan macam Eastel ni pula menariknya, dia adalah sekadar plan prepaid buat masa ini. Bila prepaid, dia tak ada kontrak, dia tak ada terikat apa-apa, family plan lah, apalah sekali, bil ke hutang ke, tak ada kena-mengena. Korang just beli SIM card, self-registration dan terus guna. Dan yang menarik pula, selain daripada rangkaian dia yang unik sikit, dia punya plan internet pun agak menarik. Sebenarnya saya suka plan internet yang jenis plan murah ada, plan mahal ada. Selain tu dia ada data kecil dan data besar gila. Data besar gila ni macam data 999 gig yang bernilai dalam RM98 lah. Agak menarik lah. Untuk orang yang mampu, dia ada benda tu. Servis tu ada data besar. 1000 gig babe. 999 gig. Besar. Kalau pakai dekat handphone dengan dia boleh hotspot lagi. Boleh hotspot lah. Telco kalau prepaid ni, SIM card prepaid biasanya, walaupun dia bagi data besar-besar, dia ada benda yang ditarik dekat situ. Daripada segi kelajuan, daripada segi tak boleh hotspot, pecahan data. Yang ini, Eastel ni, dia bagi 999 gig tu dengan boleh hotspot, dengan tak ada sekatan kelajuan, tak ada pecahan. So it's quite nice untuk siapa yang nak survey-survey ataupun nak terus guna SIM card ni. Kalau korang nak tengok SIM card ni, boleh cek dekat ruangan description. Saya ada letak link pembelian untuk SIM card Eastel ni. Saya boleh cakap dia adalah satu telco yang berbaloi untuk korang cuba buat masa ini. Tapi jangan korang expect apa saya cerita tentang line dia mula-mula okey, lepas tu tak okey. Korang menganggap bila korang pakai tu confirm akan okey buat masa sekarang. Tak boleh juga guys. Kalau tempat korang tak ada line U-Mobile, still SIM card tu tak ada gunanya. Itu korang kena faham. Kalau saya cakap laju macam mana pun, korang kena tahu setiap tempat, setiap kawasan memberikan keputusan kelajuan yang berbeza. Takkan sama walaupun sedikit. Setiap keputusan kelajuan internet tu tetap akan berbeza daripada pagi sampai malam. Sebab waktu-waktu penggunaan internet. Kalau pagi mungkin laju sebab orang semua pergi kerja, tak mengulah tengok handphone. Tapi bayangkan
Bila dah pukul 5 petang, pukul 6 petang, dah malam, semua orang dah balik daripada kerja, duduk dekat rumah, tengok YouTube, tengok Netflix pakai rangkaian yang sama, maka dekat situ ada istilah congest, internet tu tak laju sangat. Tiba-tiba drop, je nak main game sangkut lah, apalah. Itu adalah benda biasa yang dah berlaku selama bertahun-tahun sejak wujudnya SIM card ni. Dia tak boleh tampung jumlah pengguna. Yang itu tetap korang kena faham. Sebab benda-benda ni kan, saya sampai buat video recommendation kalau nak elak congest ni, jalan terakhir pakai 2 SIM card. Basic hidup kita ni, kita kerja dengan dekat rumah. SIM card apa yang paling best dekat tempat kerja? SIM card A, pakailah A, first SIM card. Lepas tu dekat rumah, SIM card paling best SIM card B. So pakai SIM card B. Janganlah langgan plan paling mahal dua-dua. Korang kena seimbang lah. Kalau bajet korang sebulan RM80, pakailah yang RM30, RM30 ataupun RM35, RM35 yang provide komitmen bulanan yang sepatutnya korang mampu. Pecah jadi 2 SIM card. Saya jumpa sampai dah SIM card ni RM100, SIM card ni RM100. Aduh, itu membazir guys. Tapi kalau ada duit dan memang gila internet, pakai tak pernah hanya cukup, nak cakap macam mana kan. Saya banyak bagi nasihat dekat B40, korang pakai macam tu lah kalau nak elak masalah congest ataupun traffic jam ni. Jadi siapa-siapa yang dah guna prepaid daripada Eastel, boleh komen-komen servis dia, kualiti dia macam mana. Daripada segi apps pun dah ada, nak top up tak boleh, dia top up online dan direct daripada apps lah. Tapi tak susah mana pun. Sekarang zaman online lah, korang tak pandai online punya banking, tapi korang tetap kena belajar lah. Pandai tak pandai, kena belajar. Benda tu memang keperluan. Mesti adanya sekarang. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.